Ramai tak kat sini yang minum air dari botol plastik? Kita rasa benda tu dah terbaik kan untuk kesihatan kita. Tapi korang tahu tak, di Britain, kajian saintis jumpa serpihan plastik dalam darah manusia. Dan kajian menunjukkan benda tu adalah daripada botol plastik yang kita minum setiap hari. Lebih mengejutkan, saintis menganggarkan manusia menelan 5 gram mikroplastik setiap minggu. Jadi, penting untuk kita tahu bukan semua air mineral sihat untuk badan kita, walau sebanyak mana pun yang kita minum. Tapi, ada satu air yang sangat berkhasiat dan paling selamat untuk badan kita. Ini dia Flash Uniwave air beralkali. Dia bukan air biasa tau, tapi ini adalah teknologi dari Quantes Teknologi. Ia cepat diserap dalam sel badan. Ia bantu untuk menetralkan pH badan korang. Dan ia juga bantu untuk proses detoksifikasi. Jadi, ia sangat selamat untuk badan korang. Setiap teguk yang kita minum buat sel badan kita lebih kuat dan makin bertenaga. Kalau korang masih bergantung dengan air botol plastik, air mineral lain-lain tu lah, mungkin sekarang korang kena tukar dengan Uniwave Flash ini, iaitu air beralkali. Ia sangat bagus dan berkhasiat untuk badan korang, membantu sistem dalaman badan korang. So, korang klik link di bio sekarang.